Kita ada sebiji kereta di mana dia ada masalah tayar makan sebelah, geng. Ni kau tengok tayar dia ni. Tayar ni dia hanya makan belah dalam sahaja. Tapi belah luar dia tak sentuh. Kau tengok. Ini still ada bunga dia. Yang ni memang tak ada. Kalau kau pusing memang tak ada dah. Bunga semua dah habis. Hari tu dia dah datang bengkel, geng. Tapi hari ni baru ada rezeki nak buat. So Pomen dah check hari tu, problem dia ialah dekat tulang anjing sekarang Pomen je nak buka dah, nak buka tulang anjing. So kita akan tukarkan kepada yang adjustable lah. Contoh seperti ni. Dia boleh adjust. Okay, sebab apa tulang anjing kan? Sebab Pomen dah try adjust dah. Dah adjust habis dah. Yang belah kanan dapat, belah kiri tak dapat. Adjust macam mana pun tak dapat agak. Dia lagi agak. So sebab tu cakap decide untuk pakai yang adjustable. Ni lagi senang nak pakai. Ni lagi senang nak adjust. Okay, siapa-siapa yang pakai kereta ada tulang anjing tu, agak-agak kau perhatikan tayar korang tu makan tepi ke tak makan tepi. Agak-agak kalau makan tepi, baik-baik kau hantar bengkel sebelum tayar kau tu tinggal dawai.